Okay guys, kali ni kita akan main KPG. Dan kali ni kita main chapter 4. Dan kali ni kita pilih yang jadi ada Zuai. Sebab ni paling susah. Saya dah rekod 10 kali dah. Oh, nama dia ada Zuai 3. Oh, jadi dia tukar aircon dah. Okay. Jadi kita kena speed run sikit. Saya dah rekod 10 kali dah. Dan anjing ni akan jadi jahat. Sebab tak tahu kenapa dia korang petah gong-gong, habis tu suara air. Dengar tu. Kita cuba buat cara untuk panjat dengan cepat. Nah, masalah dia masih sini. Kalau jatuh tinggi tak boleh. Aduh, itu masalah dia. Macam ni, okey. Tomogelar jadi ataupun ada satu barang kat atas itu. Okey. Kita kena guna ni bagi senang. Okey. Okey, ada barang juga. Okey. Patut ada kat rupa-rupa dia respawn dekat situ. Okey, buka dulu. Habis tu kita lari, jangan pentingkan dan tenaga tu. Sebab tenaga tu untuk bagi kita naik tenaga lebih cepat. Jadi kita tak gunakan tu. Oh, nak tipu. Kau ingat aku tahu. Kau ingat. Oh. Okey, kalau dia jaga kita ada cara. Kita ada pistol. Dia tak tahu lagi kita ada pistol. Nah, dia nyembat. Sekarang ada banyak barang. Oh, kunci putih. Okey. Okey. Sekarang dia tak ada. Kita selamat, kita cari. Okey. Tak ada barang. Okey. Jadi mungkin dia tak agresif sangat. Sebab dia bagi jaga. Dia lupa kita ada pistol. Jadi itu kesempatan emas. Kita pura-pura nak pergi dan ya dia jaga. Oh tak jaga, cuma nak kejar. Okey, kalau macam tu main dia. Kita looping dia. Dan kita lari laju. Kita jangan pandang belakang. Kalau pandang belakang cepat mati. Oh, alamak, tu pandang belakang pula. Korang pernah tak kena benda macam saya? Dulu saya ada kawan, tapi kawan saya dah pindah rumah. Korang pernah tak kena benda tu? Ui, cepatnya. Alamak, mati lagi. Kejap. Macam mana tak boleh jadi ni, dah mati baik kali. Ni boleh tap. Kita cuba mode tap. Sekarang saya dah gila. Dia gelak-gelakkan saya. Tak boleh jadi ni. Game over. Kalau tap, kalau kita kena tangkap macam apa tadi, gila-gila. Okey. Macam apa tak, macam main kejar-kejar jadi macam tu. Dia macam kita takkan lah pula, lupa tekan. Okey, kita agak buat sedikit dekat tapi takut ada benda yang terjadi. Okey. Dia jadi.
Tak ada kuasa lagi. Tak ada kuasa. Alamak. Aduh. Alamak. Janganlah kalah, please. Sebab dah kalah baik kali dah. Aduh, dia tahu lagi. Okay, naik. Siput. Naik siput. Lari. Aduh, ingatkan ada butang. Dia jaga. Saatnya kita datang ambil kunci kuning. Ingat. Okay, dia tak tahu kita ada pistol. Okey lah. Jaga anak jaga comel. Kau ingat benda tu akan terjadi. Kau menang. Aduh, asal ni tak buka-buka. Sebab karakter tinggi sangat sampai kunci tak kena. Wah, dapat pun. Okay. Jaga. Bagus. Jaga elok-elok Jaga sampai saya menang. Bagus. Aduh, dia ingat dengan jaga tu dia selamat. Kita ada 2 pistol. Kata pistol kita akan guna untuk tembak dia dan kita potong kayu kat depan. Dan pistol nombor 2 tu untuk kita potong, untuk kita ambil kunci putih lepas tu buka cepat-cepat. Okay. Dia tak bagi kita kuasa, mungkin sebab bagi adil. Sebab tu mod kejar-kejar. Okay. Semogalah menang, please. Semogalah menang. Kita cuba buka kunci hijau. Okay, please. Please menang, please. Okay, kunci merah. Okay. Kita buka. Ting. Oh, kan siapa tadi? Bagi anjing. Anjing telah berkhianat. Tapi memang pokok dia terjangkit virus jahat ni. Okay, kita akan ambil barang. Apa? Pandang-pandang Ada hutang ke? Oh, kan dia mula kejar. Bagus. Mula kejar dah. Oh, dia gelak. Okey, gelak lah. Sepuasnya untuk ditembak. Sebab kita ada cara kedua untuk counter orang macam tu. Kita ambil hammer dulu. Dan kita ambil pistol nanti. Okay. Anjing, buat apa tu anjing? Okay, lepas kita buat macam ni, dia akan kejar dengan gerakan paling lambat dan dia akan jaga. Okay, inilah trik dia. Kau dah tengok trik untuk counter orang yang suka duduk diam macam tu je. Okay, trik dia macam ni. Ambil kunci ungu. Ambil, dah terbuka. Ambil kutip pistol. Kita cari pistol dulu.
Kenapa pula ni? Wow, okey, nak kejar kalau macam tu. Sini ikut. Ini saatnya. Sini. Yes. Kita dapat tipu dia. Kena tipu. Oh anjing. Okay. Kita ambil obor untuk ambil api. Mana obor? Ni pun. Saya kita dapat kunci, kita tukar jadi pistol. Habis tu tembak dia. Dan dalam waktu yang cepat kena cari kunci apa tah? Bukan kunci, pistol. Ataupun gocek dia macam tadi. Okey, kan dah jadi apa tak? Lampu berapi. Aduh, semogalah dia tak jauh. Bukan saya kata yang pergi tu. Bukan saya kata ni tempat dia. Cepatlah cari. Nah, kita akan pusing-pusingkan dia. Sebab dia tak tahu kita ni. Bukan nak sombong ke apa dah. Sebab ni memang sempit. Oh, dantal dia tak ada, tak apalah. Hello. Oi, selamat. Dan kita jumpa telefon. Okay, kita balas balik ah. Ha. Balas balik ah. Okay guys, video kita sampai sini aja. Okay lah, bye bye.